Bermula di Pahang ketika pengerusi Perikatan Nasional Negeri Pahang, Datuk Seri Saifuddin Abdullah, dipecat sebagai pengerusi Perikatan Nasional Pahang. Maka diganti dengan Tuan Ibrahim Tuan Man. Ketika itu, PAS dan Bersatu menyatakan bahawasanya Perikatan Nasional akan bertambah kuat di Pahang. Perikatan Nasional akan bertambah kuat di peringkat nasional. Tiba-tiba, Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan, Datuk Seri Azmin Ali letak jawatan, dan beberapa pimpinan pengerusi Perikatan Nasional Negeri letak jawatan. Yang pemimpin-pemimpin Bersatu letak jawatan. Jadi hari ini, apa lagi naratif yang hendak dibawakan oleh PAS di Pahang? PN teraju Pahang macam dah tak yakin sebab PN sedang bergolak dan barangkali akan dilihat berpecah sebelum PRU yang ke-16. PAS teraju Pahang. Nak melantik Tuan Ibrahim sebagai Menteri Besar. Yakinnya. Kubang Kerian pun dia tak jaga, tiba-tiba nak pergi jaga Pahang. Saya nampak di Pahang, Perikatan Nasional dan PAS terutamanya tidak akan mendapat tempat. Sebab apa? Mereka buat program Hogoh Jelai yang nak capai 50,000, tetapi yang datang hanya 3,000. Rakyat sudah muak dengan politik yang bermain dalam Perikatan Nasional. Rakyat sudah hilang keyakinan kepada Perikatan Nasional. Sebab itulah bila sampai pilihan raya kecil, mereka akan kalah. Bukan kalah dengan angka yang sedikit, tapi mereka kalah dengan angka yang besar. Walaupun ada strategi-strategi tukar calon di saat akhir, semuanya tak menjadi. Jadi kepada rakyat negeri Pahang, adakah anda mahu memilih kerajaan ataupun parti yang tidak stabil, yang berebut jawatan, bertukar MB kerana nak kepada jawatan? Jadi kekal konsisten bersama dengan Tok Wan Rosdi, Pahang First. Saya sebagai orang Kelantan rasa cemburu apa yang ada di Pahang. Nak dibandingkan dengan Terengganu, nak dibandingkan dengan Kelantan, Pahang, negeri pantai timur, nombor 1. Bukan sahaja dari segi hasil, tetapi dari segi kebajikan, dari segi peruntukan, dari segi bantuan. Dan yang paling penting, Pahang First. Jangan pilih yang lain. Nak hogoh Jelai, nak hogoh Pahang, rupa-rupanya Perlis yang terhogoh. Memang mujarab kuno Nazirah.